Kita ni semua dilahirkan di atas kemajmukan. Kita dilahirkan di atas kepelbagaian. Allah Ta'ala jadikan kita macam itu. Dan tidak berhak untuk kita menolak kepelbagaian ini. Orang-orang Islam yang hebat dalam meraihkan dan merayakan kepelbagaian ini. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam kita hidup suasana masyarakat majmuk ini, amanah, parti amanah negara ini bawa satu agenda baru, iaitu Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala kata kat Nabi SAW, wahai Nabi SAW, aku jadikan kamu ini, aku utuskan kamu ini rahmat untuk sekalian alam. Maknanya bukan hanya rahmat kepada orang Melayu sahaja. Bukan hanya rahmat kepada orang Cina sahaja. Bukan hanya rahmat untuk orang Pakistan sahaja atau Arab sahaja. Tak. Tapi rahmat itu kepada sekalian alam. Siapa sahaja atas muka bumi ini, dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Kalau usaha dapat, tak usaha tak dapat lah. Kan? Tapi kalau tak usaha pun Allah Ta'ala boleh bagi juga kadang-kadang. Punya Allah Ta'ala rahmat dekat kita tu. Jadi siapa kita tiba-tiba nak kata Allah benci hang, Allah murka hang, bagi kunut nazilah kat kawan tu. Kan? Kunut nazilah punya cerita ni tahu kan? Dahsyatlah depa punya kunut nazilah ni, kira siapa yang lawan depa ni kira cukup-cukup. Dak, tuan-tuan puan dirahmati Allah Taala sekalian. Kita hari ni politik kena matang. Hari ni boleh jadi kawan, esok boleh jadi lawan. Hari ni boleh jadi lawan, esok boleh jadi kawan. Betul? Itu politik kita. Janganlah kita ni terlalu perak sangat, betul ke Muin? Kan? Lah ni kita duk maki kawan tu, esok silap-silap kita bercium dengan kawan tu je kejo. Kan? Kan? Hari ni kita duk cium kawan tu, esok lusa kita lawan kawan tu pula. Ini politik. Akhirnya apa matlamat kita? Matlamat kita negara ni. Matlamat kita rakyat negara ni.